Misi ni memang bukan misi bunuh diri, tapi kita risiko yang tinggi lah. Dia kata this is real, everyone berkumpul di tempat yang ditentukan. Masa tu masih juga macam tak nak percaya. Tapi orang dah rasa ni dah 2 kali ni kapten pun cakap ni. Selalunya kapten tak adalah sampai cakap kan. Dr. Ili, mereka turun ke daripada helikopter? Turun, ambil telefon terus buang campak ke laut. Macam saya diapit oleh 2 orang askar. Mereka kata VIP. Saya kata apa benda VIP ni? Memang saya kena teruk sikit lah. Mereka kilas lagi. Lepas tu dia tengok saya tak mengerang. Dia pun tekan tangan sampai bengkak sikit lah. Mereka benarkan kami untuk buka blindfold dan turun daripada tabas ke truk tu. Kami dimasukkan ke dalam satu kandang ni. Memang berbau lah, bau najis. Dan kami duduk, masih lagi berikat tangan masa tu. Saya kena duduk dalam keadaan posisi rukuk tu dalam dekat 2 jam. Mereka suruh paksa saya kata F, humus. Oh ya. Yeah. F word tu. Suruh dia himpit kiri kanan, bawa ke tepi kata say this F ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Aqsa Sharif episod yang ke-27. InsyaAllah seperti mana yang kita janjikan dalam episod lepas, episod kali ini kita akan bawakan kepada anda peserta dari misi pelayaran Freedom Flotilla Coalitions dan Thousand Madlin to Gaza. Dan insyaAllah pada episod kali ini kita bawakan 2 orang dulu insyaAllah untuk kita kenal dengan mereka dan dengar cerita mereka di atas kapal dalam pelayaran ini insyaAllah. Itu untuk kali ini insyaAllah kita bawakan kepada anda pertama Dr. Ili Shakira. Selamat datang Dr. Terima kasih. Dan Dr. Hafiz Sulaiman. Selamat datang Dr. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Baik, sebelum kita pergi jauh dalam episod kali ini, kita nak kenal dululah kita punya tetamu ni insyaAllah, kenal dengan lebih dekat. Mungkin siapa yang kenal Dr. Ili atau Shakira, kalau siapa yang mengikuti mereka punya TikTok, mereka punya, ada mungkin orang korek-korek social media kan. Tapi yang kali ni insyaAllah kita yang rasmi punya, dengar daripada mereka sendiri tentang diri mereka. So untuk itu mungkin kita mulakan dengan Dr. Ili dulu insyaAllah. Boleh perkenalkan diri Dr. Okay. Latar belakang Dr. dan sebagainya insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana jemput kami. Nama saya Ili Shakira Muhammad Suhaimi. Saya seorang doktor perubatan, pakar dalam bidang kesihatan keluarga dan sekarang menetap dan bekerja di United Kingdom. Alhamdulillah ini merupakan kali ketiga lah saya dapat join misi Freedom Flotilla Coalition. Walaupun ini merupakan kali pertama dapat naik kapal dan berlayar ke Gaza. So doktor berkhidmat di UK dah berapa lama dah? So saya dah berkhidmat selama 11 tahun. 11 tahun. Selepas belajar peringkat undergraduate, jadi sambung teruslah lepas graduate. Terus bekerja di sana lah masa tu. Okay, Dr. Hafiz pula insyaAllah sedikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya Dr. Hafiz Sulaiman lah, seorang doktor GP lah. Cuma saya tak berapa praktis sebab saya banyak buat sharing mengenai kesihatan lah. Banyaknya dalam nutrition, wellness, dan saya fokus juga bidang allergic lah. So mungkin ramai orang yang kenal saya melalui sharing mengenai eczema, bersedung dan juga masalah angin. Masalah angin ni masalah pencernaan lah. Masalah kemur perut lah, masalah GERD dan gangguan mental sikit-sikit lah. Alright, so saya berasal daripada Kuala Terengganu. Kuala Terengganu, Terengganu. Orang Terengganu ramai. So kapal tu ada 3 orang Terengganu ni? 3 orang Terengganu. Saya orang Terengganu. Ayah saya Dr. Sulaiman. Mak saya Dr. Hamidah lah. Orang Terengganu kenal kot. Tapi mak saya orang Kelantan. Dan saya lahir Kelantan. Okay. So IC 03. Saya belajar pula kat Kuantan. So cukup lengkap lah. Subhanallah, orang Kuantan Timur. Makin Kuantan Timur ni. UAE Kuantan lah, Alhamdulillah. Okay. So Alhamdulillah saya bersyukur lah dipilih oleh MyCare. Untuk menyertai misi ini, saya ucapkan jutaan terima kasih lah kerana memberikan saya peluang lah untuk bersama-sama dalam misi ni. So doktor, doktor ada klinik sendiri? Saya ada klinik dulu banyak lah dekat Melaka, klinik Zahra. Dekat Terengganu, klinik Pasir Panjang, klinik ayah saya. Dan dekat Bangi Central ni pun saya buka dengan partner dengan klinik estetik dululah dengan Dr. Aina, klinik Hana. Tapi lepas tu saya dah let go, semua klinik saya dah let go. Sekarang doktor tinggal di Shah Alam.
klinik sekarang, klinik Facebook, klinik TikTok macam tu lah. I see. Okay, insyaAllah. Tak adalah main-main. Okey, nak kembali kepada Dr. Ili. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit macam mana doktor boleh terjebak dengan Flotilla ni. Doktor sebut tadi kan, ni kali ketiga kan. Mungkin kali pertama doktor terjebak tu macam mana kisahnya? So kali pertama tu kami doktor Malaysia di UK menerima jemputan ke kalau ada sesiapa doktor yang boleh jadi medic on board untuk misi Handala. Dan mereka cari doktor Malaysia di UK. Jadi saya menawarkan diri dan alhamdulillah lah mereka memilih saya dan saya diberi peluang untuk berlayar dari UK ke Netherlands ke Germany sebagai doktor atas kapal. Netherlands, okey. Daripada UK ke Netherlands ke Germany. I see. Okey. Berapa hari tu? Kami setiap pelayaran tu dalam masa 2 ke 3 hari, tapi kami berhenti di setiap pelabuhan tu selama beberapa hari lah. Jadi total perjalanan dalam hampir 2 minggu juga. 2 minggu. Baik, itu tahun berapa tu? Bila? Tahun 2023. 2023 menaiki kapal. Kapal apa? Handala. Kapal Handala. Kami naik Handala. So siapa yang mengikuti perkembangan misi-misi FFC, ada satu kapal namanya Handala yang dia dah start berlayar tahun 2023. Kemudian di 2024 pun berlayar. Di 2025 pun berlayar. Sampailah dia pintas lah tahun bulan Julai yang lalu. So macam mana Dr. Hafiz lah, macam mana dia terjebak dengan isu Palestin ataupun misi Flotilla ni? Saya sebelum tu saya ada sekeluarga ada menyertai satu kursus intensif lah Road to Aqsa, anjuran daripada haluan dan juga banyak-banyak CGM. So masa tu bersemangat lah. Dan dalam circle kami sahabat-sahabat ada yang satu hari tu dia bagi borang FFC borang untuk menyertai misi ke Palestin lah. Dan masa tu macam tak terfikir sangat tau, tapi isi borang dulu. Dan bila dapat tu macam betul ke nak pergi ni kan, sebab masa tu fikir banyak. Tapi alhamdulillah saya bulat tekatlah kami sekeluarga bincang dan alhamdulillah kami pergilah. Cuma masa dapat saya masa tu masa nak buat keputusan tu saya teringat salah seorang kenalan Prof Dr. Afandi Saleh pernah kena tangkap, tapi dia pergi senyap-senyap. Tak ada orang tahu kena tangkap. Kami sekeluarga memang rapat, jadi terkejutlah. Tapi masa tu macam bersemangat nak pergi jugalah. So alhamdulillah dapat daripada tu, dapat terpilih. Dan saya rasa ni memang Allah pilih sebab kita ada mungkin ada kemampuan lah untuk pergi ya. Dan kita rasa bertanggungjawab lah untuk pergi sebab dah terpilih kan. So alhamdulillah saya rasa ni satu peluang yang memang untuk saya tengok sendiri lah bumi barakah dan juga macam mana lah layanan tentera Israel terhadap mereka lah. Itu kisahnya tahun lepas ke? Tahun lepas yang sama-sama kita pergi. Okay. Untuk makluman sebenarnya misi yang Break Disease yang tahun ini adalah cubaan yang kedua. Cubaan pertamanya tahun lepas tapi tak berjaya. Dr. Ili dengan Dr. Hafiz pun sama juga ketika itu di Istanbul kan? Istanbul. Kemudian ni cubaan kali kedua untuk kita berlayar ke Gaza lah. Tahun lepas tu tak boleh berlayar, tahun ni alhamdulillah dapat berlayar lah. Dalam usaha kita nak cuba memecahkan keperangan kat Gaza. Baik, seterusnya doktor mungkin doktor kisahkan sedikit macam mana persediaan untuk menyertai misi pelayaran seperti ini. So persediaan dah bermula tahun lepas kan. Misi yang ditangguhkan tahun lepas dah melalui sesi-sesi latihan, preparation barang, mental dan emotional. Jadi bila tahun ni dipanggil tu adalah sedikit persediaan dah. Tahu apa nak expect, cuma bila dapat berita apa Dr. Fauzia nak masukkan nama tu agak last minute jugalah. Rasa dalam 2 minggu sebelum tu dia kata nak masukkan nama tapi kena tunggulah dapat ke tak. In terms of barang-barang taklah banyak nak disediakan sebab memang tak banyak yang boleh bawa. In terms of yang lain, alhamdulillah Allah pemudahkan dapat cuti, pemudahkan untuk travel. Itu yang bukan rasa macam dah tak ada alasan untuk tak pergi. Macam kena pergi juga ni, tak ada alasan untuk tak pergi. Jadi kita selesaikan urusan kerja, selesaikan urusan di sana, urusan di Malaysia dan dengan prepare barang semua.
dan pergilah ke Itali di Otranto. Kalau apa beza dengan tahun lepas dengan tahun ni sudut persediaannya Doktor? So dari sudut persediaan tu sebab tahun lepas saya bergerak dari UK lah, dari UK ke Istanbul dan pulang ke UK semula. Dan tahun ni dari UK balik ke Malaysia dulu, dan dari Malaysia tu bergerak ke misi dan akan balik Malaysia balik lah. So memang dah plan dah nak balik Malaysia untuk join misi ataupun berfikir-fikir juga nak pergi dari UK ke nak pergi dari Malaysia. Sememangnya kalau pergi dari Malaysia lebih mahal lah sebab kena beli flight ticket ke Malaysia dulu. Tapi macam bila ambil semua faktor, ambil faktor yang belum tentu pergi lagi, masa tu dalam on standby list lagi. Tak apalah, kita balik Malaysia dulu. Kalau tak pergi dan kita duduklah Malaysia, kita cuti. Kalau pergi, kita pergi dari Malaysia. Baik. Itulah, so dari UK tu kena prepare barang, kena packing seolah-olah nak pergilah. Packing dari UK bawa ke Malaysia, dan dengan barang-barang lain lagi. Macam nak kena fikir packing 2 kali lah, packing ke misi dan packing ke balik Malaysia. Baik. Dari sudut penerimaan keluarga macam mana? Alhamdulillah, sebab tahun lepas dah pergi misi dengan tujuan yang sama kan. Jadi kali ni family lebih terbuka dan lebih mudah nak bincang. Tapi alhamdulillah tahun lepas pun family tak adalah menentang. Tapi itulah, tahun lepas masa nak tanya tu tak pasti. Adakah salah satu faktor utama lah, kalau family tak bagi memang tak pergilah. Tapi bila dah lepas dengan family, lepas dengan keluarga, dan alhamdulillah Allah pemudahkan dari situ. Okay. Apa yang masa bincang dengan family tu macam mana disampaikan, ataupun maksudnya penerimaan keluarga tu macam mana? So sebelum kita nak convince family, kita kena convince diri sendiri jugalah. Kena prepare diri sendiri. So kita dah kenal Freedom Flotilla, kita dah kenal AJK tertinggi, dan sudah tentunya rakyat Malaysia kenal lah Dr. Fauzia kan. Kenal masa tu Prof. Afandi pun dah pernah pergi misi. Jadi bila kita dah tahu mereka ni sangat berpengalaman dalam organize misi, dan mereka ada plan tentang apa yang akan berlaku. Contohnya kalau di Pintas ada lawyer dekat sana. Jadi bila kita ada plan-plan ni, kita bolehlah convince family kita. So kalau apa yang berlaku, kalau ini berlaku, ini akan plan dia. Kalau ini berlaku. So bila kita dapat convince family melalui tu, mereka akan rasa lebih tenang lah untuk bantu buat keputusan tu. Baik, okey. Dari sudut Dr. Hafiz pula macam mana? Macam mana persediaan untuk menyertai pelayaran seperti ini, dan bagaimana nak sampaikan berita tu kepada keluarga? Sebab doktor of course ketua kepada keluarga kan. Bagaimana doktor nak terangkan kepada isteri, kepada anak-anak dan sebagainya? Alhamdulillah, sama dengan Dr. Ili. Memang tahun lepas memang kami dah buat persediaan yang penuh lah. Dari segi wasiat pun dah ada lah. Sebab dia kata misi ini memang bukan misi bunuh diri, tapi kita risiko yang tinggi lah. Jadi kebanyakan daripada persediaan tu memang dah dibuat tahun lepas. Dan memang dah bersedia je anytime nak pergi. Cuma bila saya apply juga untuk Global Sumut Flotilla sebenarnya, tapi tak terpilih. Jadi masa tu macam tak dapat pergi kali ni. Sebab hari tu memang nak sangat pergi, tak dapat pergi. Global Sumut tak terpilih pula. So dalam pada tu kata tak apalah, kita teruskan rancangan. Saya dengan family saya memang kami bercadang untuk pergi belajar bahasa Arab dekat mula Mesir, lepas tu last sekali buat keputusan pergi belajar dekat Syria. So Syria, betul masuk Syria? Pergi Syria? Alhamdulillah, Masya Allah. Ni bila ni? Baru sebelum pergi tu memang di Syria. Okey. Di Syria. Jadi tak dapat masuk bumi Barakah Palestin. At least boleh masuk salah satu daripada Bila di Syam. Alhamdulillah boleh masuk. So bila masuk tu 1 minggu kami pergilah ke Nawa, makam Imam Nawawi semua, pergi melawat-lawat sekitar kawasan tu. Tiba-tiba Dr. Fauzia WhatsApp tanya, ni bersedia nak pergi tak ni? Lepas tu sebelum tu dah ada dah beberapa minggu sebelum tu ada message dia tanya, Dr. Hafiz tak terpilih ke pergi Global Sumut? Kata tak terpilih. Dia kata dah pergi banyak Global March tu, Rafah, dah pergi FFC pun tak terpilih juga. Tak terpilih, sedihnya dengar masa tu. So masa tu Dr. Fauzia WhatsApp, bersedia nak pergi ke tak ni? Saya kata saya dekat Syria ni 2 bulan, sebulan 2 bulan kot kat sini. I see. Saya tanya Dr. Fauzia, ni confirm ke tak confirm? Kalau confirm, memang kena bincang betul serius ni. Betul. Dr. Fauzia kata, bagi nama dekat Dr. Shima lah. So masa tu bincang dengan rumah lah. Masa tu terfikir jugalah kan, dengan risiko yang lebih tinggi dan macam-macam. Tapi tak lama, tak sampai 5 minit orang rumah kata pergilah. Sebab ni priority kan. Memang priority ni bukan pergi belajar bahasa Arab, tapi pergi berbuat sesuatu lah, melaksanakan tanggungjawab kan. Sebab kita dah sebelum ni dah terpilih, dah memang ada
peluang lah untuk buat liputan lebih kan. Dan jadi buat keputusan pergilah. Jadi hantar orang rumah dulu, keluar daripada Syria pergi ke Jeddah, dan mereka balik sendiri dan saya pergi ke Otranto, Itali lah. Alhamdulillah. Mak ayah tak tahu lagi masa tu. Oh ya ke? Sebab kan rahsia kepada semua. Mak ayah masa dah naik kapal baru bagi tahu, ni nak pergi. Oh dah naik kapal conscious tu baru beritahu. Oh ya ke? Subhanallah. Ada satu hari sebelum tu baru message tu. Mak kata, okey, tak ada hal. Family saya memang daripada awal lagi alhamdulillah memang menyokong lah. I see, subhanallah. Dua anak berapa orang tu? Saya anak 2 orang je. 2 orang. Okey, subhanallah. Anak-anak okey lah. Tu cerita. Doktor prepare anak macam mana mindset? Oh, anak saya memang, anak saya yang lelaki 15 tahun tu, kami sama-sama pergi ke Rafah yang bulan Jun. Oh ya, dekat Mesir. I see. So memang dia pun nak pergi kalau boleh. Okay, tapi FFC tak pilih lah kan. Sebab 15 tahun. Ya, ya. Semua memang kami memang dah bersedia insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, itu dari sudut persediaan diri. Kalau dari sudut permintaan FFC sendiri, apa benda yang FFC letakkan supaya peserta bersedia untuk menyertai sesuatu pelayaran? Macam misi tahun lepas, salah satu requirement yang diorang minta ialah social media presence. Dan bagi saya tu satu yang sukar. Okay. Sebab saya tak ada social media. Okay. Memang masa tu personal preference lah untuk tidak ada. Tapi itu salah satu keputusan besar yang saya kena buat kalau nak ikut misi kan. Sebab kita nak sampaikan berita tu, kita nak sampaikan kepada masyarakat dunia kan. Kalau tak, buat apa kita pergi kan. Jadi pada mulanya memang tak sangka lah akan dapat, sebab tahun lepas pun pergi menggunakan organisasi punya social media. Lepas tu tahun ni apply je dengan plan untuk sama ada terus guna organisasi punya media atau buat sendiri punya lah. Dan alhamdulillah semasa hampir mungkin sehari 2 hari sebelum start pelayaran kot, mereka bantu untuk buat saya punya social media. Dan saya gunakanlah social media tu untuk selain daripada social media, apa lagi Doktor yang kita kena, yang penganjur minta kita bersedia? Selain pada social media, sebenarnya dari segi kewangan memang kita kena tanggung sendiri lah. Cuma sebenarnya antara faktor yang paling berat bagi saya memang social media lah. Sebab saya sendiri memang dah ada jumlah bilangan yang agak banyak, dan benda tu sebenarnya satu beban bagi saya. Ada orang kata beban, ada orang kata peluang. Tapi bagi saya tu satu amanah yang bila saya fikir kalau tak nak terima ni, ya Allah dah bagi jumlah orang yang follow lah, ramai. Dan masa tu peluang untuk kita berbuat lebih banyak lah. Melalui misi ni orang kata coverage lebih besar. So kalau tak pergi tu rasa macam orang kata tak bertanggungjawab sangat lah bagi saya lah. Jadi saya rasa macam kena pergi jugalah. Dari segi kewangan memang InsyaAllah memang kami dah bersedia lah. Itu pun memang kemampuan, sebab ada orang tak mampu pergi. So dah mampu pergi, dah ada masa. Sebab saya freelance, saya tak ada kat klinik mana-mana, jadi tak terikat. Jadi bila dah tu memang rasa memang kena pergilah. Kalau tak pergi memang tak wajar bagi saya lah. Orang lain mungkin, peserta lain mungkin ada kekangan-kekangan, dan ramai memang yang nak pergi tapi tak dapat pergi. Jadi bila terpilih tu, saya rasa itu yang saya rasa patut pergi. Baik. So sebelum kita nak rehat, saya nak tanya dengan Dr. Hafiz, bagaimana sebenarnya, apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan, sebab bila sebut FFC ni dengan sumut sekali kan, selalu sebut tentang non-violent. Apa maksud non-violent tu, dan apakah yang ada dalam training non-violent tersebut? Dalam misi ni sebenarnya ialah misi kemanusiaan. Dan kami ni bukan pergi berperang lah. Maksudnya kami pergi dengan orang kata untuk menjalani misi kemanusiaan tanpa membawa apa-apa senjata, dan kami pergi dalam keadaan yang aman lah. Maksudnya kalau kena provoke pun kami dilatih untuk tidak menjawab balik. Kalau kami tak disarankan untuk tak tenung lah. Ada yang tenung, memang kena tenung juga. Bila tenung, lepas tu kata jangan tenung lama sangat, nanti provoke. So kami sedaya upaya cuba untuk tak provoke. In fact yang last punya training ni, mereka kata kalau kawan kena pukul ke apa, jangan balas. Sebab itu pun boleh jadi salah satu daripada provokasi mereka supaya kita melawan. I see. Jadi
itu sajalah yang saya training, salah satu daripada training lah. Mungkin Dr. Ili boleh tambah sikit lah. Mereka ada satu kumpulan ni, nama dia apa, negotiator. So dia kata kalau katakan askar tu bertindak ganas terhadap salah seorang aktivis, mereka kumpul sekumpulan, mereka ni semua volunteer juga dalam kalangan aktivis yang akan cuba untuk jadi orang tengah. Tapi kalau nak jadi orang tengah tu banyak dia punya, sebab bila mereka dua orang mula bertindak ganas, orang ketiga yang akan bangun untuk jadi orang ketiga akan mempunyai risiko yang sangat tinggi untuk menerima keganasan. Baik. Jadi sekumpulan orang ni harus dinampak seperti orang yang tidak macam mana, low risk. Contohnya wanita, orang tua, dan mereka ni, mereka bagi contoh satu situasi askar ni mula bertindak ganas terhadap seorang aktivis. So negotiator ni akan cakap mungkin boleh hentikan, tapi negotiator ni tak boleh berdiri pun. The moment dia berdiri, orang akan target dia kan, keganasan tu akan berlaku pada dia. So adalah sangat strict lah mereka punya apa yang mereka boleh buat dan tak boleh buat untuk cuba diffuse the situation. Jadi kami di train sampai begitu sekali untuk memastikan tak ada langsung keganasan yang kami provoke atau mereka lakukan terhadap kami, untuk meminimalkan risiko tu. So ini maksudnya non-violent ni adalah approach yang diketengahkan oleh FFC untuk mengelakkan sebarang kecederaan yang lebih dahsyat lah kepada peserta ya. Dan kalau boleh tambah sikit, masa kami juga dibagi tahu jangan bawa benda yang tajam. Kalau ada benda tajam kena buang ke laut ke apa, supaya mereka tak menganggap kami sebagai inilah. Dan masa sebab kejadian daripada 2010 tu ada tindak balas daripada peserta. Jadi mereka tak nak berulang kembali, sebab tu semua peserta diwajibkan untuk menjalani latihan non-violence selama 2 hari. Kalau tak pergi memang dibatalkan penyertaan lah. Kalau tak lulus tak dibenarkan pergi. Ada beza ke training non-violent yang tahun lepas dengan tahun ni? Tahun lepas sebenarnya tahun ni macam dia kurang tahun lepas lebih intense. Tahun lepas lebih dengan stimulation semua tu kan. Allah sorry. Memang tahun lepas tapi tu tahun memang ni menggerunkan lah bagi saya. Betul. Tahun lepas dengan tu scary. audio, dengan komando-komando yang gelap. tahun ni dia buat dekat atas kapal. campsite. Terbuka, kawasan terbuka. Jadi dia tak boleh lah nak gelap, nak buat bunyi feeling tu bising. kurang sikit. Masa tahun lepas tu memang tergugat ni. Mencabar rasa macam ni ke? So memang mencabar. Tapi yang sebenar lebih mencabar dari sini. Okay, yang tu kita akan cerita lagi insyaAllah lepas ni insyaAllah. So untuk itu kita berehat sebentar sebelum kita sambung untuk penceritaan yang seterusnya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Today is Thursday, the 15th of October 2025. After the ceasefire came into effect, alhamdulillah, the humanitarian aid convoys for My Care Malaysia have been arrived Gaza Strip via Rafah crossing. Alhamdulillah, this convoy is loaded with thousands of wheat flour bags that will be distributed inside displacement camps for the affected and displaced people who are living in catastrophic conditions inside Gaza Strip. Alhamdulillah, this convoy came at the right time to be a lifeline for thousands of displaced families here inside Gaza Strip to alleviate their suffering during these difficult times. So I want to express my sincere thanks to the donors and the supporters of My Care Malaysia for their generous stand beside the Palestinian people here inside Gaza Strip during the period of war. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله يكرمك. والله انا كنت ازن عجوز كل يوم جيب لنا طحين قبل ما ينكتر طحين ولا يصير إشي. خايفه انه ما يضلش عندي، والله ما عندي ضايله طحين. اجى في وقته يعني. بارك الله فيكم، يعني حاسين فينا انتم عن جد. الله يبارك فيكم، شكرا لكم كثير. Baik, kita kembali semula ke podcast Asal Sharif bersama-sama dengan peserta misi Freedom Flotilla Coalition dan Thousand Men into Gaza
kita bersama-sama dengan Dr. Hafiz Sulaiman dan Dr. Ili Shakira insya-Allah dalam episod kali ini. Baik, kita sambung Doktor tentang apa yang dilaksanakan oleh misi ni. So mungkin Doktor boleh kongsikan apa objektif sebenar misi pada kali ini. Okay, so objektif utama misi Freedom Flotilla Coalition ni adalah untuk letak tekanan pada Israel untuk menghentikan kepungan terhadap Gaza dan Palestin. Okay, so itu objektif utama, dan objektif yang di samping bukan nak bawa bahan bantuan lah, dan membawa susu ke makanan bayi, ubat-ubatan. Tapi objektif utama ialah untuk menarik mata dunia untuk melihat apa yang sedang berlaku, letak tekanan pada Israel untuk mengangkat kepungan. Bila dah angkat kepungan tu, barulah kita boleh hantar bantuan. Sebab kalau kita sentiasa hantar bantuan tapi kita angkat kepungan, kita tak selesaikan masalah utama yang sedang berlaku, maka kita tak deal with the main problem kan. Jadi saya rasa walaupun secara kasarnya nampak seperti misi ni gagal, kan, kami dipintas, tak dapat bawa bahan bantuan, ubat-ubatan tak dapat diterima, namun kami berjaya menarik mata-mata dunia. Kita dapat lihat banyak negara yang terlibat dalam misi ni, dan juga mungkin ada sikit improvement lah. Mungkin tak boleh nak cakap Freedom Flotilla ataupun Sumut ni yang buat kan, tapi kita nampaklah sekarang at least ada sedikit ceasefire, sedikit perubahan. Mungkin tak cukup, masih tak cukup, tapi adalah sedikit perubahan yang berlaku. Baik. So dimaklumkan misi ni bawa doktor dengan wartawan. Ada berapa ramai doktor dekat atas kapal tu? Ada 20 orang doktor atas kapal, dan lebih kurang dalam 50 orang jurnalis lah. 20 jurnalis tambah sukarelawan. 20, okay. So misi ni membawa media dan medics ni untuk mengetengahkan mereka, sebab mereka ni lebih dilindungi oleh undang-undang antarabangsa. Betul. Dan juga kita tengok ramai jurnalis dan juga doktor, petugas kesihatan yang terbunuh disebabkan oleh serangan Israel. Jadi kami nak membawa mesej bahawa misi ni adalah misi keamanan bersama aktivis-aktivis dan juga terdiri pada doktor dan juga jurnalis lah kebanyakannya. Jadi itulah yang utama, seperti yang Dr. Ili katakan, memang misi sebenarnya ialah untuk break the siege, untuk menceritakanlah tentang layanan-layanan tentera Israel. Kalau kami pun dah kena macam ni, apatah lagi mereka yang berada di bumi Palestin memang kena lebih teruk, jauh lebih teruk pada kami. Dan kami nak beri tekanan lah kepada kerajaan Israel dan juga negara-negara yang komplisit lah, yang bersubahat memberi bantuan ketenteraan, kewangan. Jadi kami rasa alhamdulillah, rasanya misi ni berjaya walaupun disekat. Sebab ramai orang kata kalau sekat ni kira gagal. Bagi saya rasa personally lah, saya rasa bagi kami yang ramai ni memang kami sudah expect juga sebenarnya. Sebab tahun-tahun sebelum ni pun memang sejak 2008 memang tak ada lah. Selepas 2008 berjaya masuk 3 kali kapal tapi lepas tu dah tak ada yang berjaya masuk. Dan kami memang sangat gembira kalau boleh masuk lah. Tapi kami memang bersedia, dan misi kami sebenarnya ialah atas kapal, dan kemudian bila balik kami ceritakan apa yang berlaku lah, supaya ramai orang boleh lebih jelas lagi. Sebab ramai orang dia mungkin dah lama sangat kan, 2 tahun ni kan. So macam dah normalize dah dengan penderitaan warga Palestin lah. Jadi bila kami kena, mereka marah, dan kita bawa mereka ramai-ramai ni untuk mengingatkan kembali apa yang berlaku kat kami ni sikit. Yang kena kat Palestin tu lagi lama, dan mereka tak nampak jalan. Walaupun ceasefire ni, tapi mereka masih dalam ketakutan, tak tahu bila perang balik kan. Jadi itu antara saya rasa misi ni. InsyaAllah bila dah ceasefire, dah buka sekatan, memang bila saya balik tu dekat airport lagi dah bagi tahu, ada pegawai bagi tahu, alhamdulillah doktor, hari doktor kena tahan tu ceasefire dah bermula dah, betul-betul ceasefire, dan bantuan dah mula masuk dah ada plan. So memang rasa macam puas hatilah. Kami tahu memang benda yang kami buat ni mungkin sikit sajalah, sikit sebanyaklah menyumbang kepada ceasefire tu, ataupun tapi kami percaya benda ni sebenarnya orang kata rantaian usaha-usaha yang telah dijalankan sejak sekian lama lah. Jadi alhamdulillah lah, kita harapkan
semoga ceasefire ni kekal, kalau tak pun lama sikit lah, supaya mencegah kebuluran dan penderitaan yang teruk sekarang. Okey, sebelum kita masuk kisah bagaimana kena pintas sebagainya tu, atas kapal tu atas kapal Conscience ni ada 8 orang rakyat Malaysia. Yang lain tu daripada negara-negara lain lah. So apakah mungkin ada kisah-kisah yang doktor boleh sharekan dengan sahabat-sahabat kita atas kapal tu, motivasi mereka join misi ni? So sudah tentunya ramai aktivis Malaysia adalah dari Turki dan dari Malaysia. Tapi yang selebihnya tu mereka bukan pun beragama Islam. Tapi mereka sangat percaya dalam hati mereka bahawa ini merupakan satu isu kemanusiaan. Okay? Tak kisahlah bangsa apa, tak kisahlah bahasa apa, tak kisahlah agama apa. Yang pasti apa yang berlaku adalah salah dan harus dihentikan. Jadi walaupun mereka pegang macam tu je, tapi semangat dia orang tu memang boleh kata boleh lebih daripada kita. Sanggup tinggalkan keluarga, ada yang keluarga tidak bersetuju dengan mereka join misi ni. Tapi nak katanya kita tak boleh lah nak claim itu ialah perjuangan umat Islam sahaja, perjuangan orang Arab sahaja, sebab isu antara isu utama ialah isu kemanusiaan tu. Jadi itulah nampak berbeza apa yang kita cuba perjuangkan dengan apa yang mereka perjuangkan, tapi matlamat dan tujuan tu masih sama lagi. Betul? Ada kisah yang boleh share kan? Kisah banyak lah. Mereka ni kan kita tengok macam luar biasa lah. Ada jurnalis-jurnalis yang terkenal. Macam ada seorang Syahidul Alam tu memang sangat-sangat terkenal lah. Tapi mereka punya humble dan kami doktor-doktor pakar, sebab saya bukan doktor pakar, lain semua doktor pakar daripada seluruh dunia. So kita tengok mereka ni sangat committed pada misi ni, dan kami macam serupa satu level saja. Doktor-doktor pun cuci pinggan, cuci tandas, sama-sama bersama kami, dan saya personally saya tak nampak ada yang mengeluh lah. Mereka memang buat dan mereka nampak senyum je sengih. Tapi bila kena intercept dengan komando-komando daripada Israel, mereka terus berubah. Muka macam Dr. Veronica apa semua tu yang macam tersenyum. Bila berdepan dengan tentera Israel tu nampak masam betul. Lepas tu berani menjawab. Dan sebab mereka lebih privilege kan. So mereka lebih berani bersuara lah. Dan depan dengan askar tu mereka menuntut hak. So berani walaupun pegangan mereka bukan Islam tapi kemanusiaan. Jadi mereka pegang betul-betul dan mereka berani memperjuangkan mereka punya pegangan tu. So itu saya nampak lah. Memang sebab dalam tentera yang menyerang kami tu salah seorang bukan doktor. Tentera Zionis tu salah seorang bukan doktor, pakai medik kat depan. Jadi bila ada peserta yang tak sihat atau kurang sihat, mereka insist untuk tentera Zionis tu, doktor Zionis tu yang membantu. Tapi yang doktor-doktor lain ni insist nak doktor kami sendiri yang treat peserta tu. Jadi memang mereka bertegas. Kadang saya pun sampai rasa dah lah tu takut pula kan. Dah takut juga macam kena pukul ramai-ramai. Tapi mereka tak takut. Lepas tu kalau dah minta nak doktor kami sendiri, nak doktor aktivis sendiri, nak 2 orang, tak seorang tak boleh, nak kena 2 orang. Macam saya sangat respect lah bila tengok dia orang bertegas tu. Macam masya-Allah, dia memang tak takut lah dengan tentera-tentera tu. Baik. Okey, sebelum kita pergi tu, apa rutin dekat atas kapal ni? Sebab perjalanan dia macam betul lah 30 September. Kemudian kena intercept tu dalam 8 hari bulan kan? 8 hari bulan. So sepanjang 9 hari layar tu apa yang dibuat di atas kapal sebenarnya? Kerja hakiki kat situ memang buat live streaming, buat video. Tapi kerja-kerja biasa pun kami jadi volunteer. So ada yang volunteer untuk cuci pinggan mangkuk lepas makan, ada yang volunteer untuk serve makanan, ada yang volunteer untuk jadi drone watcher. Tengok, perhati kalau ada drone yang mana yang pelik-pelik kan. Dan ada lain general cleaning, cuci toilet, dan kami medik ada on call shift. Jadi houseman balik. Okay. Medik memang ada on call lah. Ada on call lah. 24 jam ada doktor-doktor yang menjaga lah. Now kita nak pergi kepada situasi yang di mana kapal dipintas lah. Sebab kapal yang ada ni, kapal Conscience ni kapal yang agak besar lah berbanding kapal-kapal yang ada di Sumut. Kemudian kapal Thousand Medlin lah. Bagaimana keadaan, kalau doktor boleh share kan, ketika dipintas tu doktor di mana, berada di mana, dan apa
boleh kita gambarkan apa yang berlaku pada ketika itu? So masa tu kira maghrib sebelum kami dipintas tu, kami dinasihatkan untuk dalam keadaan berjaga-jaga. Okay, jadi macam dah start kemas barang apa semua. Pukul 2.30 pagi tu saya ada interview lah dengan radio. 2.30 pagi? 2.30 pagi atas kapal bersamaan 7.30 pagi waktu Malaysia. Okay, radio mana tu? Radio Era. Okay. Jadi macam tidur sebab dah start dalam keadaan berjaga-jaga. Jadi malam tu tidur lewat sikit untuk backup segala memory, message orang, kemas barang dan sebagainya. Jadi tidur sekejap, pukul 2 pagi macam tu bangun untuk live dengan mereka. Lepas tu tidur balik pukul 5, nanti nak test live dengan TV Al-Hijrah. Untuk check lighting dan suara semuanya. Baik. Pukul 6 nak live dengan mereka. Jadi lepas live dengan Radio Era tu, masuk tidur sekejap, rehat sekejap, bangun balik pukul 5, test live dengan TV Al-Hijrah lah, TV 9 ke TV Al-Hijrah. Test suara, lighting apa semua. Mereka kata okey, semua okey. Pukul 6 kami akan call balik untuk live. Dalam 5-10 minit macam tu, tiba-tiba siren berbunyi. Siren kecemasan berbunyi. Dan sebelum ni memanglah pernah buat latihan kecemasan awal-awal pagi sebelum subuh. Pernah sekali. Sebab tu kami ingat drill juga. I see. Okay. Itu masa tu macam in denial. Drill kot. Tapi dengarlah suara Huwaida kan. Suara Huwaida ni lawyer atas kapal, orang Amerika. Tapi cara dia cakap tu suara dia lebih panik dari biasa. Dan dia kata emergency, semua orang berkumpul di tempat yang ditentukan. Macam Mungkin betul kot, tapi mungkin saja je nak test kami. Tapi sebab dah bersedia kan, ambil barang dan naik ke atas. Bila naik ke atas tu siren berbunyi buat kali kedua. So sebelum ni tak pernah lah siren berbunyi untuk kali kedua. Dan kali ni kapten pula. Kapten ni Madeline, dia perempuan orang Australia. Sangat tegas, sangat scary lah. Sangat tegas, berani, takut. Tapi dengan suara dia pun macam suara dia panik. Dia kata this is real. Everyone berkumpul di tempat yang ditentukan. Masa tu masih juga macam tak nak percaya. Tapi orang dah rasa ni dah 2 kali ni kapten pun cakap ni. Selalunya kapten tak adalah sampai cakap kan. Masih juga in denial. Jadi berkumpul di tempat tu, bersedia seolah-olah yang betul kan. Dan masa tu nampaklah kapal-kapal tentera Zionis mengelilingi kapal kami. Dan kapal mereka tutup lampu tapi nampak bayang-bayang. Nampak mereka berputar tu. Macam okey, ini sangat real. Dan masa tu saya pun dah start message family bagi sempatlah message family. Sempat tu pun sekejap je, lepas tu dipintas. Macam ada message yang tak sempat send semua sebelum dipintas. Lepas tu boleh sambung. Apa jadi? Saya sama juga lebih kurang, tapi sebenarnya kami diberitahu masa briefing kita mungkin ada 1 hari lebih kan. Mereka minta untuk delay 1 hari untuk beri lebih banyak liputan. Tapi kes subuh tu memang pukul 5 memang saya pun terjaga waktu yang biasa terjaga. Bunyi siren tu kami ingatkan drill lah. So bila ingatkan drill, naik ke kapal, tapi bawa lah telefon. Saya bawa telefon je. Bawa telefon je. Lepas tu bila naik pakai apa semua dan nampak kapal, nampak bayang hitam yang besar tu menghampiri. Memang sangat dekat. Sebab kami dulu sebelum ni kami dapat cerita daripada Prof. Dr. Afandi dan Dr. Fauzia. Mungkin ada masa dalam 45 minit ke 1 jam macam tu kan. Tapi tak, rasanya dalam 10 minit saja memang dah nampak bayang besar hitam dah mengelilingi kapal. Dan sekejap tu ada helikopter. Dan memang sangat dekat dan besar. Mereka guna helikopter Apache kami diberitahu. Dan masa tu dah nak buang telefon ni. Dr. Shima kata, Dr. Shima rasanya dia bagi tahu, jangan buang dulu, nanti mungkin macam peserta sumur dia datang dekat, nanti orang dah buang, lepas tu dia pergi. So kata okey tak buang dulu. Tapi berapa saat lepas tu tanya Dr. Ili, mereka turun ke daripada helikopter tu? Sebab saya menghadap ke belakang. Dr. Ili yang pandang. Saya pandang. So Dr. Ili, mereka turun ke daripada helikopter? Turun. Ambil telefon terus buang, campak ke laut. Sempat lah nak buang? Sempat buang. Tak tahulah apa yang, kalau ada laser ke apa tu tak nampak lah. Sebab saya pandang belakang. Sebab kami duduk berdepan. Kursi tu kami duduk berdepan. Jadi helikopter tu saya nampak lah
Tapi mereka tak nampaklah Syaf. Dia duduk depan dengan saya. Saya nampak, saya sekilas je saya pandang belakang memang ada nampak helikopter besar. Sangat besar. Dia makin dekat. Rasa macam nak terlanggar tiang kapal, tapi memang makin dekat. Tapi sebab mereka, cara saya duduk tu ada tiang kapal. Jadi tak nampaklah dia orang menurunkan askar-askar tu. Tapi bila askar-askar tu dah turun, macam dah ada laser-laser warna hijau tu daripada nampak. Masa tu dah tak berani tengok dah lah. Dan macam lama sikit dia turun sebab kipas tu macam makin lama rasa macam makin kuat dah tak boleh nak tengok dah. Sangat kuat sebab sangat dekat kan. Macam air laut semua macam naik ke atas. Mereka yang duduk kat depan tu kata kena berpegang, kalau tak rasa macam terbang. Memang saya berpaut lah pada Dr. Shima. Saya duduk sebelah dia. Sangat kuat. So Malaysia duduk sekali? Duduk sekali. Kita affinity group kita ikut negara. Kali ni kan. Kalau dulu kita campur kali ni 88 sekali. So Dr. Fauzia dengan Makcik Nosyam mereka duduk dengan steering committee kat depan. Dan kami lain semua duduk dalam 2 barisan lah. I see. Okay. So apa lagi yang berlaku selepas turun? Bila mereka turun, saya tak nampak, so saya tak boleh cerita. Tapi daripada cerita masa kami live, mereka pergi ke jambatan dan deck dekat kapten. So lepas mereka pergi kat kapten, mereka turun ke kabin. Sebenarnya ada satu lagi helikopter yang menurunkan askar tu ke bahagian tepi. Dan mereka pergi semua tempat lah. Mereka pergi ke bawah, pergi selongkar semua barang-barang kami. Dan kemudian sebelum tu mereka pecahkan juga CCTV lah. Itu yang tengok dalam video CCTV mereka pecahkan. Dan bila kami masuk dalam kabin tu, kami tengok semua siling-siling dah kena bongkar. Baju-baju kami bertaburan dalam daripada beg kami keluar. Masuk balik dalam? Boleh masuk dalam balik? Kemudian mereka bawa kami masuk ke dalam kabin. Dah habis. Masa awal-awal kita kat atas. Pakai live vest, jacket, duduk kat situ. Lepas tu dia suruh kita turun bawah. Kita suruh masuk dalam kabin. Nak turun bawah tu lama lah. Dia check seorang-seorang, check setiap barang. Kami duduk kami ditahan selama 14 jam di bahagian tempat makan. Dining area. Bila dah nak sampai tu baru mereka benarkan turun ke bawah untuk ambil barang masing-masing untuk dibawa ke pelabuhan. Bila dah nak sampai tu. Okey, so masa di atas kemudian dia suruh masuk bawah untuk duduk kat tempat ambil barang. Ambil barang. Ambil barang je. Ambil barang naik sahaja. balik. Ambil barang, betul. Dan masa dining tu memang kawasan tu pula macam ventilation memang sangat teruk lah. Dan kami sekaligus 90 lebih orang sama dengan askar-askar mereka. Jadi dan mereka tutup pintu awal-awal lah, mereka tutup pintu. Lepas tu askar tu tanya, no air conditioning. Sebab panas. Mereka pun panas kan lama. Mereka memang nak sengaja lambatkan juga perjalanan tu, bagi seksa sikit lah. Tapi mereka sendiri pakai baju penuh gear, penuh badan, tengok berpeluh-peluh semua. No air conditioning. Lain kali mereka panggil engineer kapal untuk pasang kipas besar lah. Dan mereka buka pintu kiri kanan. Mula-mula macam tak nak bagilah, bagi seksa. Tapi mereka sendiri terseksa lah. Itu satu kepuasan lah tengok mereka. Okey, masa dekat bawah tu ada kena ikat ke apa ke duduk macam biasa je? Belum. Masa atas kapal kami belum diikat lagi. Tapi masih lagi pakai life jacket lah semua. Bila dah masuk ke ruang menunggu tu, dah kami tak pakai lah life jacket tu. Dia semua lah. Ini 14 jam di atas tu. 14 jam. Makan, minum macam mana? Makan sebenarnya ada, saya dapat maklumat yang daripada seorang kawan yang kata ada rakan Israeli kami, peserta ada Israeli juga yang memahami Hebrew. Dia kata memang sengaja nak lambatkan. Sebab kapal tu sepatutnya laju patutnya kurang pada 10 jam lah, tapi kami 14 jam daripada pukul 5 lebih mereka intercept sampai ke port dalam lebih kurang 7.30. So mereka juga nak sampai waktu gelap supaya kami tak nampak kawasan sekitar port tu lah. Jadi mula-mula mereka mula menghidangkan air botol. Sebab mereka nak tunjuk baik. Saya lupa nak cerita masa awal-awal mereka intercept pun sebenarnya memang ada cameraman yang bawa DSLR dan di atas kepala komando-komando lain mereka ada GoPro. So mereka memang awal-awal tu memang rakam dah semua. So kami memang ada kami punya canting, we are media, we are medics. Nak tunjuk bahawa kami ni misi keamanan lah. Jadi bila kat dalam tu pun mereka nak tunjuk mereka baik, mereka letak air botol. Lepas tu saya ambil, saya letak bawah, ada yang jatuhkan botol tu. Kami refuse untuk ambil air dan makanan. Lepas tu mereka tengok kami tak makan, mereka pun minta salah seorang kru kapal untuk buat Maggi ke apa tu. Instant noodle banyak-banyak bawa. Bila bawa tu
Semua no, ramai-ramai no. Lepas tu siap marah lagi kru. Why you give us food? We already discussed this. Dan kata I'm just following their order. Tapi memang kami tak makan tu. Tapi bila rakan-rakan kami ambil biskut, makan makanan yang sebenarnya mereka bagi pun memang makanan kita juga. Cuma tak nak mereka ambil gambar, video. Jadi bila kawan-kawan bagi, kami makan lah. Mula takut tapi lepas tu semua orang makan. Hampir semua orang makan. 14 jam kan sebab lama. satu 14 jam. Satu lagi kami fikir bila sampai di pelabuhan penjara, memang kami ramai daripada kami yang memang dah buat keputusan tak nak makan. Dan cuba untuk tak minum lah. Jadi okeylah, kita makan, kita minum. Dan mereka benarkan juga kami pergi ke toilet. Oh, dia benarkan? So memang ambil peluang lah. Doktor yang sebelah saya pun kata, you have to drink a lot of water. You go to the toilet. So setiap orang macam saya pun saya rasa 3 kali kot. Sambil ambil peluang sebab toilet tu kena melalui kabin. So ambil peluang, ambil barang sikit, ambil ubat sikit. So saya sendiri 3 kali. Saya tengok ada yang askar tu dah macam dah marah dah. No, you just 10 minutes you went to the toilet. So semua orang tengok minum. I see. So memang saya pun makan banyak juga biskut lah. Walaupun biasa atas kapal tak banyak sebab kita nak prepare untuk sebab makanan sebelum tu pada pukul 6 petang hari yang sebelum tu. Betul. Kami di attack subuh kan. So memang kami tak makan lah sampai waktu malam. Dimaklumkan kata kapal tu makan 2 kali je. 2 kali je. Breakfast dengan dinner je. I see. Okay, baik. So, maksudnya dia ditahan dekat bahagian area tu sebelum sampai ke port 14 jam. Lepas tu diproses macam mana seterusnya? Ni saya mulakan sikit lah, lepas tu dah bersambung jadi bila kami dah nak sampai pelabuhan tu, mereka benarkan kami untuk turun ke bawah, ambil beg dan bawa ke atas. Okay. Beg ni semua beg kita? Semua sekali? Beg. Tapi tadi dah packing siap-siap kan sebab dah dalam keadaan berjaga-jaga. Bila kami dah bawa beg naik ke atas, mereka panggil lah 4-5 orang pada at one time, bagi pasport kami, ambil beg dan mulalah berjalan keluar ke boat untuk ke pelabuhan. Dekat nak lintas boat naik ke pelabuhan tu, mereka ambil pasport kami, check, tutup, bagi balik dan terus kilas tangan ke belakang dan tolak kepala ke bawah. Mereka heret dan beratur dekat pelabuhan tu. Saya kena macam tu je lah. Sakit tapi kita resist sikit, tak adalah sakit sangat. Tapi memang semua orang kena. Nampak Profesor Alauddin sebelah saya pun kena. Nampaklah beberapa orang lagi. Dan kami berlutut di atas jalan tar dengan berbau hancing ni semua. Tak dibenarkan untuk angkat kepala dan tunggu sehinggalah giliran dipanggil lah. Saya antara orang-orang terakhir dipanggil. Nombor saya 133. Doktor 133. Doktor 100 berapa pula? Saya 70 tapi saya sekejap je. Saya berlutut sekejap je, tapi pengalaman saya kemudiannya memang lebih lama daripada yang lain sebab saya awal. Boleh sambung. Okey. So saya nak betulkan sikit, sebenarnya bukan semua orang mengalami treatment yang sama. Sebab tapi kebanyakan majoriti memang macam itulah. Mereka kilas, mereka tundukkan kepala, tak boleh angkat kepala. So kena berlutut atas lantai. Dan bila kemudian mereka macam saya diapit oleh 2 orang askar. Mereka kata VIP. Saya kata apa benda VIP ni? Tapi kemudian baru tahulah memang VIP ni maksudnya mungkin orang-orang yang layak dikenakan kekerasan yang lebih. So memang saya kena teruk sikit lah. Mereka kilas lagi. Lepas tu dia tengok saya tak mengerang. Dia pun tekan tangan sampai bengkak sikit lah. Saya tengok Prof. Dr. Afandi pun sama juga. Dia kena teruk juga. Dia kena kilas, dia kena tendang, dia kena tumbuk, dia kena bukan tumbuk lah, macam tepuk-tepuk. Saya pun kena juga, kena debik dekat belakang. Dan saya dalam keadaan lepas daripada duduk melutut tu, saya tak lama sebab saya antara orang yang awal turun. Saya dalam 15 minit mereka panggil. Lepas panggil mereka suruh saya samalah, mereka kilas dua-dua tangan dan saya kena duduk dalam keadaan posisi rukuk tu dalam dekat 2 jam. Dekat 2 jam. Dan satu belah lagi pegang beg. Dan ada peserta yang berkulit gelap macam saya juga. Saya syukur saya bawa dalam 7-8 kilo kot. Sebelah tangan tu bawa kan. Ada seorang peserta tu dia bawa beg satu. Dan ada satu beg besar dekat dalam 15 kilo dia kata. Dalam 12 ke 15 kilo. Dia sangkut kat leher.
Wah, so dia tengok warna kulit. Sebab ada perbezaan. Sebab ada seorang peserta kami yang kulit putih tu, mereka just pegang bahu je. I see. Dan ada masa kami dibawa truck, ada seorang orang Eropah ni, dia kata they are very nice to me. The officer is very nice. We talk about football. They ask about football. Then we laugh together. Then it's disgusting. Dia cakap sebab dia tahu bahawa layanan yang diterima memang sangat jauh berbeza dengan layanan diterima oleh warga Palestin lah. So nampak perbezaan warna kulit kat situ. Dan ada juga saya dengar ada seorang sahabat kami daripada Tunisia. Kulit gelap dan ada memang ada jambang semua. Itu yang kena pukul. Dia gerak kaki dia masa lutut sebab memang lenguh dan sakit lah. Kena pukul. Sebelah saya pun ada orang yang warna-warna saya tak sure sangat sebab gelap lah. Tapi memang tu kena cepuk 3 kali dia angkat. Dia kata kalau buat lagi, I will kill you. I will drag you and I will kill you. Tu memang masa tu dah start berbeza tau. Masa dekat atas kapal tu, mereka komando macam tak berapa ganas tapi bila sampai tu nampak pegawai-pegawai kat situ macam nak tunjuk kuasa sikit. Sebab tentera yang berbeza Tentera berbeza. Masing-masing over lah. Okay. Memang mereka kata pun selalunya tentera yang atas kapal tu mereka akan baik sedikit sebab nak bagi image yang mereka treat dengan baik. Cuma bila sampai pelabuhan tu oleh pegawai-pegawai kat pelabuhan, tak tahu lah polis ke apa, mereka memang lebih kasar. Polis, askar, saya ingat dua-dua ada. Dan mereka memang mengeluarkan kata-kata kesat lah. Mereka suruh paksa saya kata F humus. F word tu suruh dia himpit kiri kanan, bawa ke tepi, kata say this F ni. So mereka kata saya bila ambil gambar tu, bila ada dokumen tu, mereka tengok muka saya, mereka tunjuk muka saya ugly. Tapi lepas saya tengok muka tu memang ugly betul lah. Sebab dia duduk keadaan rukuk tu dekat 2 jam bengkak dan stres dekat atas kapal. So muka bengkak, gelap, rambut pula serabai masa tu. So memang. So doktor tak kena melutut. Doktor kena melutut, cuma tak lama, 15 minit. Tapi rokok tu lama lah. Tempat yang berbeza ke sama? Tak, masa mereka bawa ke counter untuk interogasi, untuk documentation, untuk jumpa lawyer. So banyak counter dan berapa lah? Lebih daripada 3 lah. Banyak lah. Lepas satu-satu ambil cek gambar, cek barang, cek pasport. Lepas tu satu. Itu yang jadi kat 2 jam lah. Tempat yang compound yang sama. Dewan yang besar lah. Sebelum tu kami di luar, yang melutut tu di luar daripada bangunan tu, dalam keadaan yang gelap lah. Okay. Alright. Masa tu juga dia buat pemeriksaan badan kan. Tapi masa tu majoriti mereka tak buka semua pakaian. Macam saya sendiri, mereka just raba semua tempat lah. Tapi memang ada juga yang kena tanggalkan pakaian. Tanggal semua pakaian. Semua pakaian? Semua. Termasuk pakaian dalam? Ke pakaian dalam termasuk semua. Oh ya? Yang dekat tu lah. Tapi yang betul-betul dekat nak masuk penjara tu memang kena tanggal semua. Semua orang kena tanggal. Kebanyakan majoriti. Baik. So ditahan itu proses berapa lama kat situ? 2 jam. Saya ingat dalam 2 jam kot. Sebab sebenarnya daripada sampai di port tu dalam pukul 7.30, kami sampai di penjara tu dalam pukul 4 pagi. Lama juga tu. Lama. I see. So yang lamanya masih perjalanan? Dekat port dan perjalanan. Proses tu memang sangat lama. Okay. So lepas diproses tu ditransfer macam mana ke penjara? So kami masuk ke dalam sebuah kenderaan ni. Sebab di masa tu dia dah ikat mata dan ikat tangan semua. Tutup mata? Sudah tutup. habis semua tu? Ikat mata? Ikat tangan. Pakai yang ikat macam ni? Tak depan. So dekat kat sini lah. Dan mereka tolak lah, rasa macam naik satu bas kot, macam ada tangga dan belok kiri. Kena naik tangga. Kita tak tahulah ikat pula kemas tu. Mereka ikat kemas memang ramai peserta-peserta memang mata jadi macam bengkak sebab betul-betul ikat kemas lah. Untuk kami lelaki memang majoriti kena ikat kemas dan ikat kat depan lah. Kena jalan memang naik tangga lah, memang risau juga kan. Sebab masa tu marah-marah suruh cepat. Memang mereka tak nice lah masa dekat port tu. Memang tak macam atas kapal tu macam okey sikit. Ada please lah kan atas kapal tu. Macam we don't want to hurt you, don't provoke. Macam ada mereka tunjuk baik. Tapi bila dekat port tu memang tak ada yang nice dah tak ada dah. Okay. Kemudian ditransfer ke penjara. Dia punya perjalanan nak pergi penjara pun memang saya rasa satu perancangan yang mereka buat.
mereka ni tak tahulah. Saya rasa memang tak erti mengira lah. Masa mereka bawa masuk, seorang-seorang masuk dalam atas truk tu, saya mungkin orang yang ketiga, keempat macam tu lah. Kemudian saya dengar macam one more. Okay, masuk seorang. One more. So dah 2 more kan. Kemudian sampai ke 20 lebih 22 orang, one more. Dia tak ada 3, 4, 5 more. So kita macam bila lah nak habis ni. One more. So dan bila dah lama lah proses tu. Nak one more apa semua tu. One more tu dia ketutup pintu, ikat semua, lepas tu buka balik. Lepas so masa yang panjang. Dan akhirnya saya ingat dalam mungkin sejam kot kat situ, one more tu. Dan bila berjalan tu alhamdulillah dah gerak pergi prison, cepatlah sampai kat prison ni. Sebab dalam truck tu memang satu kami tak nampak apa-apa, lepas tu sejuk. Lepas tu dia punya seating tu besi. So memang sakit pinggang, sakit belakang, dah lah kena rokok lama. Ada yang kena bluetooth lama. So dalam keadaan seksa lah masa tu. Dan bila truck tu bergerak, alhamdulillah, rupanya tak sampai 1 minit bergerak dia berhenti. Keluar, driver keluar. Dan alah kena tunggu lagi lah, dalam tak ingat 10 minit ke apa. Lepas tu depan tu lagi dia berhenti lagi. 10 minit lagi. Jadi kata bila lah nak betul-betul keluar ni. So bila keluar tu alhamdulillah lah, saya ada check sebelum tu maps. Kalau peserta yang misi sebelum tu, mereka di penjara Givon. Tapi kali ni memang peserta Global Sumuk Flotilla pun dipenjarakan di penjara lain, penjara Katziot di Gurun Najaf. Jadi perjalanan sejam. Tapi saya rasa dalam dekat 3 jam lah. Mereka bawa, tak tahulah jalan mana yang mereka bawa dalam keadaan sejuk. So memang rasa agak menyeksakan perjalanan tu dengan sakit belakang. Tahu ke siapa duduk sebelah kita? Tutup mata. Tahu. Sebab kami, dia ada driver depan tu, dia tak apa dengar sangat sebab bunyi jalan, bunyi truk. So kami borak-borak lah. Mula takut-takut tapi tengok tak ada apa. Dia duduk sebelah siapa? Saya duduk sebelah orang Itali. Bukan Malaysia lah. Bukan Malaysia. Tapi belakang tu saya tahu ada Encik Syaf Syukri. Oh iya ke? Dia dengar suara dia. Nak kencing ni. Tapi dia memang dua kali diminta, memang tak dibenarkan. I see. Doktor sendiri duduk masa saya antara orang terakhir kot naik dan masa peguam tu bercakap lah, ni dah nak penuh dah ni, dah nak gerak dah. So maksud saya Dr. Hafiz awal mungkin bahasa yang lain kot. Saya antara yang dah nombor 100 lebih dia kan. Baik. Sempat lah doktor jumpa peguam? Sempat. Dr. Hafiz jumpa peguam? Saya tak jumpa. Macam mana terlepas lah? Dia masa pergi dekat kaunter tu, mereka tanyalah, where do you come from, why you come here. Saya no comment lah. So pegawai sebelah tu dah marah, no comment, I punch you. Saya kata okay. So yang pegawai depan tu macam nice sikit. Dia tanya, so do you have a lawyer? Yes, I have lawyer. Adalah. Now you have comment. Marah yang sebelah tu, now you have comment. So kata, where's your Adalah lawyer? Saya pun I don't know. So mereka macam pusing-pusing. Saya rasa mungkin occupied kot. Sebab adalah lawyer dan 9 orang. Dia ada 8 orang. Kita diberikan gambar ke nama? Kami tak dapat saya ke gambar? Tak ada yang memang dapat lah. Tapi saya tak tahu masa tu. So mereka kata no, there's no Adalah lawyer. So saya tak jumpa. Saya ingat ada 2 orang delegasi Malaysia yang tak jumpa Adalah lawyer. Betul. Saya rasa doktor seorang je rasanya. Saya seorang. Yelah, saya seorang tu. Ini rahsia di bilik operasi. Kami di bilik operasi masa tu dapat tahu dah kena interception. Memang menantilah kan. Dalam 24 jam tu lawyer patut akan update lah kan. So masa dapat laporan daripada lawyer tu, nama Dr. Hafiz je tak jumpa lawyer. Nama saya. So kami memang panik tau. Dr. Hafiz ni keadaan dia macam mana ni? Bila Dr. Fauziah nampak saya last kali tu, dia kata dia nampak saya, mula dia tengok muka saya, dia macam terkejut macam tu. Saya kata dia kesian kot tengok. Dia kata saya tanya Dr. Fauziah, apa khabar? Macam mana dia layan? Dia kata, Fauziah kata okey. Saya kata saya kena teruk sikit. Fauziah kata saya nampak sebab dia duduk belakang saya. Betul-betul lah. Okay. So, tapi saya fikir juga mungkin sebab muka saya ugly kot masa dia terkejut tengok. Doktor besar kot, doktor tinggi dia ni kot. Dia gelap lah, lepas tu bengkak sikit muka kan. So terkejut lah. Tapi alhamdulillah bila jumpa Dr. Fauziah tu rasa macam lega. Alhamdulillah. Dah berakhir dah sebab nampak pintu keluar kat situ. Masuk ke truck. Masuk ke truck. Okay, baik. So terus ke penjara.
Penjara. Dalam penjara Okey. apa yang dilakukan Bila kami dah sampai tempat tu, mereka benarkan kami untuk buka blindfold dan turun daripada tabas ke truk tu. Kami dimasukkan ke dalam satu kandang ni. Memang berbau lah, bau najis. Dan kami duduk, masih lagi berikat tangan masa tu. Dan mereka panggil seorang-seorang. Panggil salah seorang, cek nombor, mereka buka ni, kena masuk dalam satu bilik. Bilik tertutup dengan seorang pegawai perempuan. Dan masa tu semua orang kena tanggalkan baju lah. Kena tukar dan pakai baju penjara. Kami diberi selai seluar, selai baju t-shirt dengan pendek. So pakai baju t-shirt dengan pendek tu, lepas tu pakai baju yang lebih tebal dengan panjang tu. Lepas tu minta satu t-shirt extra lah untuk jadi tudung. Dia bagi? Dia bagi. So jadilah tudung. Kami berlima bertudung. Semua dibenarkan bertudung lah. Dia bagi t-shirt extra. Tapi mereka tak adalah bertindak kasar ke apa bila dah sampai tu. Cuma kadang-kadang macam jerit-jerit, panggil suara maki-maki dalam bahasa mereka tak faham kan. Tapi tak adalah sampai fizikal punya ni. Tapi dengar lelaki kena kalau macam lelaki memang takut sikit. Sebab dia badan besar-besar, muka garang. Lepas tu asyik jerit-jerit je. Faster. Don't sit. Wanita boleh dibenarkan duduk. Kami duduk juga dekat tepi tu. Lepas tu dah penuh. So yang last sikit tu duduk kat bawah. Lepas tu mereka ambil baton, mereka ketang kuat pula tu. Terkejut dia kata, sit down all of you. So duduk semua atas lantai yang pasir yang bau macam semacam tu kan. So kami duduk rapat-rapat, memang sakit dan posisi sakit belakang lah. Ada yang sakit lutut sebab berlutut lama. So memang sangat tak selesa. Kemudian mereka panggil seorang-seorang lah pergi ke kemah untuk diperiksa secara detail tu lah. Jadi dalam kemah tu mereka suruh buka pakaian semua. Mula buka tinggal underwear, mereka ambil dan mereka check satu-satu underwear. Suruh pusing lah, detail lah. Underwear tu dia check? Dia check tu. Takut mereka tak tahu mereka takut apa kan. So tapi cepatlah proses tu, cepat. Dan kemudiannya tak ada apa kan, dibawa ke sel lah. Masuk ke sel. Memang syukur betul lah. Sel ni duduk ramai-ramai ke ataupun ada satu sel ada macam orang? Sel saya dia ada 4 katil double decker. So untuk 8 orang, tapi kami 6 orang sajalah. Besar. Besar. So sel tu sebenarnya agak bersih. Ada orang kata sel tu penjara tu penjara baru. Oh ya? Tak tahu. Dan ada satu toilet lah yang tak boleh dikunci. Ada makot tandas dan ada sink. Itu sajalah. Pilih air, tisu semua tak ada lah. Tapi kami pun, macam saya sendiri personally, saya tak makan dengan saya tak minum lah. Tak berani lah dalam penjara. So tak tahu nak bagi apa Alhamdulillah okey lah pengalaman dalam penjara tu. Tak seteruk layanan dekat port dengan dalam tu. Cuma boring lah 2 hari. Sebab kami macam tak sabar nak balik kan. Tak sabar sebab kita ni macam yang duduk kat situ memang dah dapat briefing yang mana kami maksimum pun 72 jam saja. Duduk kat situ? Yang kena duduk ditahan lah. Dimaklumkan oleh? Dimaklumkan oleh masa briefing oleh lawyer Huwaida. Dan juga masa dekat sign borang tu rasanya ada 72 jam. Jadi kami dah agak, dan misi sebelum tu pun biasa dalam sejam, 1 hari lebih saja kan. Jadi kami rasa macam ada tak lama dah nak bebas kan. Tu kami terfikir masa tu lah, yang kalau orang Palestin ni memang tak tahu bila kena penjara berapa lama. Lepas tu kena apa yang seksaan yang menanti mereka dalam tu. So sebenarnya tu adalah satu daripada faktor yang buatkan saya rasa macam lebih macam bertawakal je lah apa yang kena kan. Sebab eventually kita tahu kita akan keluar, tapi mereka yang di Palestin tu memang mereka lebih teruk kena lah. Dan layanan ada yang nampak lah warga Palestin yang kena. Ada jumpa ke dalam tu? Saya personally saya tak nampak, tapi ada yang nampak memang mereka bawa anjing menyalak depan muka tu masa mereka blindfold. So memang lain lah, layanan berbeza. Dan saya nak cerita juga kawan saya yang Ali yang kena pukul tumbuk semua tu. Saya nampak dia masa dia turun daripada truk, tapi tak tahu truk mana. Bukan truk saya lah. Dia dibawa dengan dia headlock dan diseret ke belakang. Memang nampak sakit lah. Dia seret ke belakang dalam keadaan yang sakit. Dan ada saya masa tu saya dapat berita juga ada seorang sahabat baik saya lah, daripada Turki
katanya melawan lah. So kena pukul juga lah. I see. Dan kami tak jumpa dia 2 hari, hari akhir baru jumpa dia. I see. Tapi nampak okey lah, Alhamdulillah. So layanan memang berbeza lah. Pertama sekali kalau ada yang provoke memang kena. So kami orang Malaysia ni Alhamdulillah setakat ni okey kan. Malaysia okey. Okey, Alhamdulillah. Baik. So proses di penjara tu berapa lama duduk penjara? 3 hari 2 malam. Lebih kurang 3 hari 2 malam. Sebab kami sampai pukul 4 pagi, itu kira 1 malam lah. Itu memang tidur yang nyenyak lah saya rasa. Oh, tidur tu dapat selesa. Tidur. Sebab dapat tilam kan. Tapi Dekat kapal tak ada hari tilam. seterusnya ke yang mereka kacau macam-macam lah. Ambil gambar lah. Beberapa jam sekali akan ketuk, buka mereka akan pintu, ketuk. kira. Mereka akan ketuk untuk kira tau. Ada 6 orang, macam kira 50 orang. 1, 2, 3, 7. Tu macam salah-salah. Betul satu sel dengan Malaysian ke ada? Tak, saya seorang orang Malaysia. Dr. Ili? Mula-mula saya seorang orang Malaysia bersama 4 lagi warga negara bercampur lah. Tapi yang malam kedua tu mereka kumpulkan ikut negara. So dapatlah jumpa Dr. Fauzia, Mak Cik Nur Syam. Bila mereka dah kumpulkan ikut negara tu macam ni mesti nak hantar balik dah. Sebab kami Malaysia tak ada hubungan diplomatik kan dengan Israel. Pada negara-negara lain dia punya wakil kedutaan mereka akan datang dan berjumpa dengan dia orang. So mereka dibawa keluar jumpa kedutaan. Kami tak tahu cerita, tak tahu apa kan. Cuma dengar berita akan ada kapal terbang dari Turki yang akan bawa. Dah dengar lah cerita dalam tu. Dengar cerita sebab konsulat lain beritahu negara lain, so mereka beritahu kami. Tapi kami still kita naik sekali ke tak naik sekali sebab tak ada berita kan. So Dr. Ili sekali dengan Dr. Fauzia, Dr. Syam. Maksud untuk malam kedua tu semua rakyat Malaysia, kami 5 perempuan termasuk Dr. Mazia. Dengan peserta dari UK, dengan peserta dari sudah ramai lah dalam lebih daripada 10 orang dalam sel yang sama. Sebab kami letak je tilam atas lantai dan tidur ramai-ramai. Okay. Dan esok pagi tu memang keluar sekaligus semua. Proses dia keluar tu macam mana? Apa yang berlaku? Disampaikan berita tu macam mana? Mereka tak bagi tahu pun kan? Tak bagi tahu. Panggil je keluar semua. Awal pagi pukul 7 pagi mereka panggil. Betul. Dan mereka suruh bawa barang-barang kecuali baju yang sweater mereka suruh tinggal. Sweater suruh tinggal? Tinggal. Tak pakai sweater, cuba pakai singlet je. Okay. Tapi ada juga orang Eropah yang berani, dia kata no, it's very cold outside, I want to bring. Sebenarnya kalau kita demand berkeras sebenarnya dapat. Sebab mereka ni tak tahulah, tak berani sangat ke apa. Tak ada berani, cuma tunjuk garang ni lah. So kami pergi naik truk, masa tu memang dah gembira sangat, tak sabar-sabar nak keluar daripada negara haram ni. So bila naik atas tu, masuk dalam kapal tu semua gembira lah, menyanyi-nyanyi semua. Kapal Turki tu? Sorry, truk. Truk. Dalam truk tu dah masa truk tu tak ada ikat dah lah? Free Palestine dah. Tak ada ikat dah. Masa tu dah nampak dah, ni rupanya truk yang kami naik awal-awal tu. Rasanya truk yang sama lah. Masa tu dia tak ikat langsung lah? Tak ikat. Awal-awal macam takut-takut lah sebab ada, tapi bila driver dah seorang bawa kami keluar daripada gurun tu, so dah free Palestine dah apa ketuk-ketuk juga dia. Tak ada tentera dalam tu? Ada kat luar, belah belakang, tapi tak tahulah, tak dengar ke apa ke. Tapi driver tu memang menyampah juga, dia ketuk-ketuk dung. Lepas tu mereka berani lah, mereka macam-macam lah mereka berani, sebab dah ada nampak ada lubang kecil sikit, mereka pun macam-macam mencarut apa ke semua. Lepas tu dia rakam kat belakang. Dah masa bila keluar daripada truk tu, selepas dah tak sampai 2 jam, secepat juga kan sampai ke airport Ramon Ramon Airport. So memang dia seret seorang daripada kami lah, yang jelas muka dia. So kena seret tu kena pukul-pukul sikit kat sini. Dekat tapi luar last sekali mereka lepas sebab sebelum tu dia dah warning dah. If you do something funny, then you go back to prison. Tapi sebenarnya memang mereka tak nak pun simpan lama-lama kami kan. Saja je. Saja je lah. Tapi nak cerita dekat airport tu, saya macam terkejut sebab airport tu ada juga orang civilian. Walaupun ada 2 kapal terbang saja, biasanya airport tu untuk kegunaan khas lah. Saya ada baca tentang airport Ramon ni. Tapi ada juga civilian aircraft kat situ. Dan bila turun daripada escalator nak pergi ke kapal terbang Turkish Airlines tu, nampak ada satu barricade dan ada orang awam kat situ. Orang awam dia memang luar biasa, saya tengok macam kena rasuk. Mencarut-carut, lepas tu Gaza is no more. Gaza is no more. Memang ramai kat situ kan.
So kami peserta ni bawah tu ada pegawai, boleh buat peace je lah. Tak berani nak promote peace. Lepas tu bila turun tu pegawai tu marah. Pegawai tu ada tumbuk. Saya mereka sentap pergi. Tapi itulah. Bila nampak kapal tu Kishalan rasa macam pulang ke kapal halaman. So, Alhamdulillah dah selamat, dah sampai kampung dah ni. Baru nak naik kapal terbang. So Alhamdulillah memang dan saya rasa hampir semua ada atas kapal terbang. Ada hampir semua negara memang ada kat atas kapal terbang. Termasuk yang sahabat-sahabat daripada Thousand Mandarin. Ya. Termasuk sekali. Semua sekali di situ. Campur. Baik. Dan ada peserta Global Sumut Flotilla yang memang masih di sana. Betul. Dibebaskan juga hari yang sama. baki. Naik sekali dengan kami. Okey. Baik. Okey, insyaAllah itu semua sedikitlah tentang bagaimana keadaan di Pintas, bagaimana keadaan ketika ditahan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan ada satu lagi slot sikit je lagi insyaAllah sebelum kita berakhir. Untuk itu kita rehat sebentar insyaAllah. Pada 8 Oktober 2025, seramai 9 peserta FFC dan TMTG dari Malaysia yang sedang dalam pelayaran menuju ke Gaza telah ditahan oleh pihak Israel. Melalui hubungan rapat dan diplomasi antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dengan Presiden Republik Turki, kesemua 9 sukarelawan Malaysia yang ditahan oleh pihak Israel telah berjaya dibebaskan pada 10 Oktober 2025 dan dibawa ke Istanbul. Perjalanan kami ini is not about us, bukan hak kami, bukan pasal kami, tetapi untuk saudara-saudara kami di Gaza. Baik, kembali insyaAllah untuk episod podcast Asal Sharif episod yang ke-27. Kita kembali dengan Dr. Ili dengan Dr. Hafiz insyaAllah. Mungkin yang terakhir tu sebelum kita tutup, mungkin ada ibrah yang mungkin doktor nak kongsikan kepada penonton, apa yang doktor dapat daripada pelayaran ini yang mungkin boleh memberikan mungkin semangat kepada doktor sendiri dan mungkin kepada orang lain untuk memahami perjuangan kita membantu sahabat-sahabat kita di Palestin. Sepanjang misi ni, benda yang banyak kali bermain-main di fikiran saya ialah apa-apa yang kami lalui, orang Palestin lalui dengan lebih teruk lagi. Kami ditahan, diserang oleh askar, diperlakukan kasar di pelabuhan, di penjara. Mereka boleh lakukan apa sahaja terhadap kami. Sebab masa tu kami terputus hubungan dengan dunia luar. Tak boleh nak record, tak ada ni kan. Mereka boleh buat apa-apa je. Tapi Alhamdulillah Allah lindungi kami kan. Tapi asyik bayangkan je, orang Palestin masa ni mesti dah kena ni, mesti dah kena tu. Satu peringatan pada diri sendiri, juga memberi satu semangat bahawa benda ni kena berhenti kan. Mereka tak boleh melakukan keganasan, genosid mesti berhenti. Segala bantuan kena masuk. Memang kami nampaklah pengakhiran sebab kita tahu kerajaan tak akan biarkan lama-lama. Mereka tak akan berani untuk mengacau rakyat-rakyat negara lain. So mereka kita nampak mereka cuba restrain daripada buat. Jadi memberi satu semangat juga, satu macam reflection lah. Kita kena buat segala yang kita mampu untuk memastikan benda ni berhenti. Tak berlaku kepada rakyat Palestin, rakyat Gaza. Dan apa yang sedang berlaku sekarang tak boleh, cannot get any worse. Kita kena buat all we can to stop it. Baik, Dr. Hafiz.
Saya nampak misi Flotilla ni adalah satu rantaian usaha lah, daripada usaha-usaha yang dah banyak dijalankan oleh ramai pihak lah. Semua pihak, ada yang beri sumbangan kewangan, ada yang beri sumbangan tenaga, masa, dan misi Flotilla ni salah satu lah. Cuma salah satu daripada banyak dah kan, sejak pada 2008, 2010 dan seterusnya. Jadi saya rasa kita sama-sama ada peranan. Tak semestinya peserta Flotilla ni saja yang buat kerja, tapi orang yang buat sharing, beri kesedaran, orang yang beri sumbangan tenaga, masa, semua kita ada peranan masing-masing lah, dan ada tanggungjawab. Dan bagi orang Islam memang tanggungjawab pada saya memang adalah kewajipan, sebab Masjidil Aqsa ni berkait dengan akidah kita dan kita punya saudara kita lah di sana. Tapi bagi orang bukan Islam pun sebenarnya ini bukan perjuangan agama tau. Sebab kalau kita tengok situasi di situ, memang sepatutnya hati sanubari kita memang terdetik. Ini bukan sesuatu yang normal tau. Kita tak boleh normalisasikan mereka yang terkesan dengan peperangan ni, dan kita kena buat sesuatu lah. Dan ini bukan tanggungjawab orang Islam saja tau, tapi tanggungjawab kita sebagai manusia. Dan itulah saya bila dah pergi ke kawasan perang dan dapat layanan yang sedemikian, memang kita rasa sikit sangatlah yang kita kena. Dan kami dah prepare, dah siap siagakan dengan apa yang mungkin berlaku, dan kami akan diselamatkan insya-Allah. Dalam tak lama sangat, kerajaan memang takkan biarkan kami lama. Jadi kita nampak jalan keluar dia kan. Ni sekejap je, tak lama. Tapi bagi warga Palestin ni, tak tahu bila peperangan akan berakhir. Mereka punya penderitaan, masa depan macam mana, rumah hancur, bisnes hancur. So itulah masyarakat sebenarnya. Kita sebagai manusia ni, kita tak patut normalkan penderitaan mereka. Walaupun dah lama, tapi benda tu masih ongoing. Dan walaupun sekarang ni katanya ada ceasefire kan, tapi terutama di tebing barat masih mengalami, mereka masih diberi layanan macam apartheid kan. Tembok besar masih menghalang mereka, mereka masih guna jalan yang tak cantik. Warga haram guna jalan yang cantik. So benda ni memang perjuangan yang berterusan. Dan kita bukan nak bebaskan Baitul Maqdis ni dalam masa sehari dua. Bukan, memang kita harap macam tu, tapi realitinya perjuangan ni memang memakan masa bertahun-tahun, berpuluh tahun dan mungkin lebih lama lah. Jadi terutama sekali anak muda kan, yang ada kudrat, yang ada semangat, insya-Allah bersemangat lah tengok. In fact rakannya daripada Belgium, saya punya cellmate ni, asyik-asyik je, Malaysia hadir sebab dia punya media sosial pun dah asyik-asyik Malaysia hadir. So alhamdulillah, terima kasih banyak kepada adik-adik orang muda. Kita nak lahirkan generasi macam ni lah, panggil generasi Salahuddin, yang sebenarnya dia bukan daripada Salahuddin saja, tapi daripada Nuruddin, daripada orang-orang yang menyumbang kepada pembebasan Aqsa, insya-Allah. Dan insya-Allah satu hari nanti kita boleh sama-sama solat lah di Masjidil Aqsa. InsyaAllah. Amin. So pengajaran besarnya maksudnya kita ni di Malaysia ada satu privilege yang tak ada kepada sahabat-sahabat kita di Palestin, yang kena dehumanization, yang kena memang dilayan dengan sangat teruk lah berbanding kita. So kita gunakan sebaiknya privilege yang kita ada untuk kita bantu mereka semampu kita, insya-Allah. Dan mungkin soalan terakhir cepat emas kepada dua doktor. Kalau diminta pergi sekali lagi, nak pergi ke tak? InsyaAllah. Saya pun insyaAllah, ada rezeki, ada peluang, insyaAllah nak pergi lagi. InsyaAllah. Baik, itu sahaja daripada kami di podcast Aqsa Sharif. Terima kasih di atas yang menonton. Jangan lupa subscribe ke channel Aqsa Sharif supaya lebih banyak lagi orang mendapat menonton kita punya kandungan. Dan insyaAllah bagi sesiapa yang ingin mendapatkan, ini kali pertama kami buka ni kepada umum, siapa nak dapatkan baju yang diperagakan oleh ahli misa kita ni, insyaAllah boleh pergi ke kita punya link yang kita akan sediakan di ruangan komen, insyaAllah, untuk dapatkan. Siapa nak dapatkan baju yang terhad ni lah, kami ada baru print the new batch
untuk siapa yang nak dapatkan baju-baju ini. Sama ada melalui online ataupun ketemui kami. Mungkin ada juga ahli misi yang mungkin akan turun ke lapangan bersama dengan masyarakat untuk berkongsi juga tentang pelayaran FFC ni, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada Dr. Ili. Terima kasih banyak kerana jumpa kami. Atas kesudian bersama dalam podcast Aqsa Sharif. Jadi itu kita ketemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.